Kita orang convo. Tada! Alright guys, so sekarang pukul 7.12 pagi 25 Oktober 2025. Kita orang berada di Dewan Chancellor UTM. Baru lepas dapat parking. Nampak ni, orang ramai. Ibu bapa dan graduan. Saya akan jadi PA. Budak dah check. Hi y'all. Yeah. So let's go. Oh sini dah. Tak, kenapa diorang berhenti kat sini weh? Aku tak faham sangat-sangat. Aku sangat-sangat tak faham. Diorang tak main karakter. Sekarang ni aku akan dihalau lah. Kejap lagi. Berani diorang halau kau. Tada. Tada. Wow. Congratulations everyone. Okay, boleh. Ni ada kamera ni. Kau tolong kemaskan boleh? Boleh jap. Nak masuk dalam tapi macam ketat sangat dia. Betul depan. Saya akan update korang Sekarang pukul 9.31 pagi. Kita sedang berjalan di depan Dewan Chancellor UTM. Sebab kita orang bosan duduk situ dan kita orang tak boleh nak tunggu apa pun sebab kita orang tak boleh nak masuk. So disebabkan itu kita nak jalan-jalan sini sebab ada food truck. Nanti saya tunjuk apa yang ada. Kita tengok. Pancen. Jaga adik orang. Jaga. Boleh ni. Jaga ex orang. Kau tak payah fikir sangat kot. Ada depan mata ni. Ya Allah tentu. Sekarang pukul 11.06. Alamak. Ucu pergi kereta tadi dia kata. And kita orang sedang menunggu graduan tu keluar. Diorang belum habis lagi lah sebenarnya. Belum umumkan anugerah-anugerah yang lain-lain tu lagi. And then ini adalah keadaan semasa sekarang secara langsung. Fat baru belikan bunga untuk ayah dan untuk Aris Ida. So nanti kita tengoklah macam mana. Jangan main lagu dulu, dengan lagu esok. Macam nak pusing tu, dia tak boleh pusing ni. Gila tanya arah. Letak ke? Hi everyone. Sekarang pukul 3.15 petang. Dah wrap. Bye bye. See you insyaAllah. Oh, kau tengah balik KL Tak ada. Itu saja for today. Kita masuk vlog langsung. Yelah. Tapi vlog ni tak tahulah bila. 4 bulan saya tak masuk. Jumpa kat vlog. Okay. Ayu jumpa dekat Konti. Kita orang datang jauh-jauh daripada KL. Demi ICOM. Ya. Sebab kita nak jumpa. Demi cinta dalam hati. Sekarang pukul 4.35 petang. Diorang sedang nampak ni. Buat apa tu? Kemas-kemas. Diorang nak hantar balik jubah Konggor. Sekarang pukul 5.20. Kita orang dekat Mamak Infasha. Maggi. Ada Maggi. Ada pecah.
Malas weh. Aku tak suka 360 tu sebab video dia akan berat. Sangat-sangat. Dan Nish pakai jamuan purple. So dia nak mancing aku. Dia kan fans aku. Bagi aku untuk Betul tak? makan aku bisa. Betul tak? Mana situ? Tidur. Tunjuk lah gambar. Gambar apa? Potret. Polaroid. Tak ada. Kat mana aku tak? Ini ramai kan? Dalam apa kan? Sampai punya pusing tu baru. Ingat ah. Tak dah 2 kali pusing. Tak nak. Nampak. Snipet. Simpat gaduh. Okey. Dia senang kalau hantar air dulu. Letak 2-3 kali dulu. Jika kau milikku, kau milikku. Weh, jap. Macam takutlah lecak ni. Sekarang pukul 6.24. Cantiknya. Ayu, tak payahlah you. Kasut kau dah kasut baru. 6.24 petang. Kita orang dekat taman Tampoy. Apa? Taman apa? Taman apa tau tapi kat Kerubung. Kat Kerubung. Cantik kawasan ni weh. Dia macam rumah baru tau. Oh, kita orang Baru dibina. kan taman kawasan dia. Jom kita tengok apa yang diorang buat. Kita orang nak hantar ni sebenarnya. Danish. Kita hantar anak pergi sekolah. Okay, belajar je ni. Kau blazer pun nak. Blazer tu. Ni apa? Orientasi. MPP. MPP. You are my college. Dia baru. Ya Allah ni backpacker. Nampak tak? Apa nak buat kat kita? Kita kan sama. Kita comel lah pergi kita. Kita comel. Sama. Ada lagi tak barang? Kita tengok lagi. Aku? Kau tertinggal aku? Sama ke tak? Ni. Dia buka holiday, pergi buka holiday. Boleh. Kita tahu holiday lah. Holiday yang jauh-jauh sikit lah. Masa-masa. Untuk kayu. Nanti dia akan cakap Urut tapai cakai. tak kau. Tapai cakai. Jadi dua dia ni sekali lah. Oh tak. Engkau nak jumpa family kau. Ingat tadi. Sama lah. Kau Melaka. Ini cakap. Benar kan? Ini cakap. Tak ngantuk lah. Kata aku diam. Aku sebenarnya kan plan aku nak jangan suruh tidur dia kan. kan. Aku pun ngantuk. Aku bukan nak tidur. Kau tak kita bertiga je lambat. Kita bertiga. Ha. Betul. Kita last mention bingo. Di setengah ke 4. Jom ah. Dia masuk rumah. Okay. Cik, Ana nak salam tak? Ana kata nak Eh, salam. benda gila. Dia kata nak masuk. Jangan salam Dia kau ni. lupa tadi. Ingat aku seorang je. Ingat aku seorang je saya alam pukul 6. Pukul 6 petang. Weh, okey, taman semua bangun. Biasa itu satu taman tu. Tu. Hai guys, aku akan update korang. Okay, sekarang pukul 10. Aku dah dekat TBS. Dan bateri aku tinggal 12. Dan aku tak ada duit. Aku tak tahu macam mana nak balik. Tapi aku dah sampai KL.